Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. 2.1 Contoh guna Genesis Matrix. Video ini merupakan kesinambungan dari video yang lepas untuk menunjukkan lebih banyak contoh, terutamanya trading secara IFR. Okey, siapa-siapa yang tak tahu IFR, sila rujuk post 1. Kita akan pasang kita punya matrix signal dan kita akan dapat signal tersebut di sini, yang mana semuanya berwarna merah di sini. Tapi kita akan tunggu selepas kotak ini selesai, iaitu di sini kita akan ambil tersebut atau tidak. Okey, 1 dan juga di sini EU buy. Dan di sini kita akan berbunyi sini EU sell dan sini pula EU buy. Okey, kita ada 4 titik di sini di mana kita punya speaker akan berbunyi. Okey, adakah trade ini sesuai untuk diambil? Bagi saya mungkin tidak sesuai, sebabnya stokastik M15 masih lagi dalam kawasan overbought area di mana dia masih lagi stay kat 80 atas 80. Kita hendakkan keadaan yang lebih ideal di sini. Tapi tidak mengapa, cuba kita ambil Genesis M5 dengan tanpa bergantung kepada stokastik buat masa ini. Okey, ini pula adalah trade yang elok dan cantik sebabnya kebetulan dengan stokastik M15 naik ke atas. Dan yang ini walaupun dia tidak sampai ke kawasan 80 iaitu overbought, tetapi tengok antara garisan K dan D ni jaraknya agak amat besar. Dan ini pun sama, walaupun dia tidak sampai kawasan oversold area, hanya sedikit saja sini, tapi dia punya pengembangan itu sangat-sangat besar. Kita boleh agak perkirakan harga itu bagaimana. Okey, kita boleh lihat sekejap lagi. Template ini kalau anda mahu, nanti saya akan sediakan bersama video ini. One Genesis chart. Okey, sini kita buat garis macam tadi, iaitu 1 lewat daripada signal yang kita dapat. Okey. Sekarang ni kita ambil trade yang pertama. Sepatutnya kita kena ambil berat pasal Genesis M15, tetapi untuk memudahkan pembelajaran kali ini, kita abaikan yang ini dulu. Kita tengok stop loss yang sesuai dan kita tengok apa fungsi Genesis M5 ni dulu. Okey, 1 stop loss kita di sini. Anda dapat lihat risk anda mungkin 1, anda punya reward mungkin 5. Dan kemudian anda buy di sini. Tapi ini memang stokastik yang cantik. Di sini stop lossnya mungkin reward anda 3 atau 4 berlawanan dengan 1. Seterusnya anda sell di sini pula. Bukan sini sebab dia recent high, swing high. Yang di sini mungkin anda boleh dapat 1-3 mungkin. Lepas itu anda beli di sini. Bermakna di sini pula anda mungkin boleh dapat sebanyak 1-1 di sini. Ini dapat 1-1. Okey, itulah dia 4/4. Maksudnya kita ada 100% profit rate. Bagaimana? Mau cuba? Saya galakkan kepada anda mencubanya dahulu.